Ya, ada yang mendakwa Perhimpunan Agung UMNO itu cuma cakap-cakap kosong, perbahasan tanpa fakta. Tapi kalau kita teliti ucapan dasar Presiden dan seterusnya ucapan pergulungan uh, Presiden, ianya syarat dengan strategi. Pertama, rumah bangsa, di mana UMNO telah terbukti boleh dikatakan mengumpulkan kepentingan parti-parti politik, NGO, institusi kepentingan Melayu di bawah satu bumbung. Kerana apa yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir sebelum ini gagal kerana tiadanya UMNO, dan Mufakat Nasional yang cuba hidupkan sekarang juga akan gagal kalau jika UMNO tidak bersama-sama dengan Mufakat Nasional. Jadi itu konsep yang cuba diberikan dalam ucapan dasar Presiden UMNO. Dan kalau kita lihat strateginya adalah Datuk Seri Zahid Hamidi telah dikatakan menubuhkan satu jawatan kuasa, dia panggil jawatan kuasa Rumah Bangsa, untuk memudahkan kemasukan ahli, bekas-bekas ahli UMNO dan juga mereka yang tidak ada kena-mengena dengan UMNO sebelum ini. Jadi jawatan kuasa ini dianggapkan sebagai bebas, independen daripada MKT ataupun naib presiden, timbalan presiden ataupun presiden itu sekali. Itu konsep persepsi yang cuba diberi, dan ketika ucapan pergulungan Presiden Datuk Seri Zahid telah menyatakan tentang muasyarah nasional yang akan diketuai oleh Tan Sri Gani Osman, iaitu bekas Menteri Besar Johor, veteran UMNO, di mana mesyuarah ini dikatakan akan membincangkan secara intelek, mengambil kira pandangan profesional, teknokrat, bukan saja hala tuju UMNO tetapi tentang masa depan orang Melayu. Dan akhir sekali disebut tentang kolaborasi agung. Maksud kolaborasi ini bukan pasca pilihan raya tapi sebelum pasca pilihan raya. Diadakan sekarang antara parti-parti politik dan berkepentingan Melayu berbincang sesama sendiri, tapi tidak ke arah dikatakan mau menubuhkan ataupun menembuk atap seperti Datuk Seri Zahid, tapi ke arah lebih kolaborasi agung ini menjurus kepada selepas pilihan raya. Tapi kolaborasi itu diadakan sebelum pilihan raya. Tapi selepas pilihan raya, apa yang akan tercetus bergantung kepada berapa banyak kursi yang UMNO perolehi. Jadi ini dah konsisten. Konsisten. Cuma dinyatakan dalam bentuk strategi, dalam ucapan dasar dan ucapan pergulungan Zahid Amiri. Jadi ini yang dikatakan menariknya pada kali ini tentang PAU UMNO.